Hai guys, good morning, Assalamualaikum. Okay guys, so Nisa dah lama dah tak buat video vlog. Lighting. Okay, Nisa dah lama dah tak buat video vlog macam ni. So nampak macam tak berapa nak kekok sangat. So okay guys, so hari ni Nisa nak pergi naik cruise. And asal lighting ni macam tak lawa. Okay, Nisa nak pergi naik cruise hari ni. So Nisa akan bawa korang sekali. Tapi first sekarang ni Nisa kat Shah Alam nak pergi makan dulu. So jom kita pergi makan dekat restoran Hatini. Okay, so ni adalah terminal dia. Korang boleh parking dekat sini overnight, RM20 saja semalam. And then korang terus pergi dekat baggage drop. Nanti diorang hantar korang punya luggage dekat bilik. So naik je atas, korang akan dapat nombor. Datang awal, so that korang punya turn dapat awal lah. So nanti bila dah pukul 2, korang akan dapat check in awal. So korang boleh tunggu kat sini, ataupun korang boleh jalan-jalan sementara menunggu masa nak check in. Korang jalan sikit, dekat sebelah kiri dia ada satu food court dekat sini. And adalah juga a few makanan yang korang boleh beli. Tapi dekat sini Nisa tengok hari tu macam agak penuh sampai tak ada kerusi. So kalau korang nak beli benda-benda yang ringan pun boleh kat sini. Tapi kalau korang datang awal ke apa, maybe ada tempat duduk lah. Bila dah pukul 2, nanti korang boleh check in dekat atas dia lagi. And itu adalah immigration check in. So dekat situ nanti baru diorang akan bagi korang punya kad apa semua. So dia akan panggil mengikut korang punya boarding number tadi lah. Sebab tu Nisa cakap tadi, korang kena datang awal so that korang akan dapat turn awal untuk check in. So yeah, ni lah saya first time naik cruise. Happy gila tengok cruise ni. Agak besar. Bukan agak besar, tapi memang sangat besar pun untuk kita. So yeah, Nisa akan tunjukkan ke semua apa yang ada di dalam cruise ni. Korang jalan-jalan, and then dia akan leadkan korang dekat mana untuk nak masuk. Thank you. Okay, so dah penat dah berjalan cari dekat mana bilik nombor 9206. So ni adalah bilik yang Nisa akan stay untuk 3 hari 2 malam. So welcome to my room. Kita buat short room tour sekejap lah. And okay, sebenarnya toilet ni gelap kenapa? Nisa dah slot in Nisa punya kad. Cuma yelah sebab excited punya pasal, tak perasan pula benda tu tak masuk. Sebab tu tak ada lampu dekat dalam ni. Tapi tak apa, Nisa akan tunjukkan lagi sekejap lagi macam mana toilet dia. Ni adalah extra bed lah. Kalau korang bertiga, dia akan buat macam tu saja. Nanti diorang buka bed tu untuk jadi katil yang lagi selesa. And kalau korang berempat, dia akan buat double decker. So ni lah specialty untuk bilik ni. Bilik yang Nisa duduk ni adalah balcony state room. So cara nak buka pintu ni pun ada cara dia juga. Korang boleh tengok dekat atas ni macam mana. Sebab ni adalah untuk safety budak-budak. Yelah sebab takut kan nanti dorang buka pintu ke apa. So yeah, agak luas tempat kaki dia apa semua. And untuk smoker memang sangat-sangat sesuai dengan bilik ni. So ni cara nak control aircon. Sekali lagi kebodohan terselah sebab Nisa punya kad tak slot in. Sebab tu dia tak boleh on. And ni adalah almari. Macam biasalah, macam almari lain juga. Ada bathrobe, ni ada extra bantal, ada extra selimut apa semua. Korang panggil je diorang punya orang, nanti dia akan setkan korang punya katil. Ya, seperti yang dijanjikan tadi, Nisa akan buat room tour sekali lagi untuk toilet. So toilet macam biasalah, ada sink, ada
berus gigi apa semua. And ni shower dia. Tapi by the way, toilet dia tak ada air tau. So korang pandai-pandai lah nak buat. Ni macam biasalah, ada air, ada Nescafe semua, ada phone, ada seperti hotel biasa, tak ada apa-apa yang special pun. Cuma dia banyak plug lah. Ni adalah wifi package. Korang boleh pilih sama ada nak gunakan standard ataupun premium. Macam Nisa pilih premium hari tu untuk 2 device. Tapi korang jangan risau, korang boleh guna beberapa device, cuma jangan gunakan serentak. And premium dia tak adalah terlalu laju, but okay lah untuk korang nak post. Okay guys, so sekarang dah pukul dekat nak pukul 4. Tadi kita tunggu diorang hantar bag dekat depan bilik, tapi still tak hantar lagi. So sekarang ni Nisa nak pergi jalan-jalan lah, tengok apa yang ada dekat cruise ni. So pas ni korang kena pakai dekat mana-mana. Sebab apa-apa aktiviti yang korang nak buat, korang kena tap kat ni. So even nak pergi makan pun korang kena tap juga kat ni. So jom Nisa nak bawa korang apa yang ada dekat sini. So bilik yang Nisa pergi tu adalah balcony stateroom nama dia. So dia ada balcony lah, ada bilik. Dia ada a few bilik. So nanti korang pergilah tengok mana-mana. So yeah. Sekarang ni Nisa dekat the Lido restaurant. Dia actually ada banyak cafe dekat sini apa semua. Cuma nak cari yang halal, ni je yang halal. So yang lain ada mix dengan pork apa semua. Nisa tak sure lah korang boleh dengar ke tak voice ni. So parents Nisa tengah queue untuk ambil makanan. Dan kejap lagi Nisa akan tunjukkan dekat korang apa yang ada sekarang ni. Macam yang korang tengok, panjang gila queue untuk ambil air. And ni adalah apa yang Nisa ambil lah, sebab ni untuk high tea. Tapi sebab tak makan lagi, kena makan heavy lah. Okay guys, so ni adalah tempat shopping. Memang nampak macam mall. So kalau Nisa snap gambar macam ni, orang memang tak tahu yang ni dalam kapal. So adalah banyak brand-brand macam Swarovski ada apa semua. And dia satu level dengan apa mesin-mesin ni. So korang boleh jalan jugalah dekat area ni. So ni satu floor juga dengan teater. Tapi tu nanti Nisa akan bawa korang pergi dekat teater dia. Okay guys, so ni dekat level 6. Level 6 ni macam casino punya tempat dah. So dekat level 6 juga ada reception counter. So korang kena ambil dia punya RW daily, so that korang tahulah dia punya activities daily, apa benda yang ada, jadual-jadual dia semua ada kat sini. So everyday korang kena ambil lah kat situ. And apa lagi nak cakap? Oh, so makan pun apa semua, jadual dia ada kat dalam ni. So dekat sini lah casino dia. Dekat hujung sana adalah ni. Sebenarnya tadi tak boleh nak record video dekat casino tu. Nisa tak tahu. So jom kita sambunglah apa yang ada dekat setiap floor. Korang boleh tengok dekat video yang Nisa tunjukkan dekat sini. Nanti kita akan pergi explore bersama-sama. Okay guys, so video-video ni Nisa akan just letakkan montage. And korang tengoklah apa yang ada dalam kapal ni. Nisa cuba sebaik yang mungkin untuk record and untuk tunjukkan apa yang ada dekat dalam kapal ni, so that kalau sesiapa yang nak pergi ataupun yang teringin nak pergi, korang boleh tengok juga apa yang ada dalam kapal ni. And korang boleh prepare lah
apa yang nak kena bawa, apa yang nak kena ready, apa semua. So korang tengoklah So yang ni guys, Nisa nak cuba untuk dorang punya rope course tu. Nampak je mudah, tapi korang tengoklah sekejap lagi Nisa buat macam mana. First kali, dia akan ajar korang macam mana cara untuk nak lock dan juga unlock dia punya tali tu. Dekat sini Nisa macam confused sikit nak buat. So ambil masa agak lama untuk Nisa nak belajar. Tapi tak apa, everything goes well lah. Okay guys, so time ni kan dengan anginnya Nisa dah give up tau jalan dekat atas ni punya tangga tu. So Nisa jalan dekat tengah-tengah besi tu. Lagi senang jalan macam tu. Nisa baru settle main rope course. Nampak macam senang, tapi dia susah gila dengan berpeluh-peluh sekarang ni. And dah lah angin kuat, so best. Untuk bag pula, korang jangan risau sebab dihantar depan bilik tau. And masa ni tengah tunggu sunset tau. And memang sangat-sangat lawa lah view dia dekat sini. So hopefully korang pun boleh sampai juga dekat sini, sebab memang best sangat tengok view dekat sini. Okay, macam tadi lepas dah tengok sunset semua, kita orang balik bilik nak tukar baju, nak mandi semua. And now baru kita nak naik semula untuk dinner. And dinner ni korang kena beratur, then dia akan bagi korang nombor. So tengoklah menu-menu dia memang sangat-sangat best and sangat-sangat banyak. And bagi Nisa memang sangat berbaloi dia punya makanan, sebab makanan dia bukan makanan macam buffet-buffet yang biasa tau, tapi memang mostly makanan yang premium. Contoh macam ada udang-udang lah, lepas tu ada beef yang slices dia sangat-sangat lembut semua. And apa yang penting, semua makanan ni adalah halal. So korang tak perlu risau. And korang tengoklah
Nisa record video makanan ni, korang tengok memang panjang sangat-sangat menu dia. So memang banyak pilihan lah. Untuk yang vegetarian pun tak ada masalah, sebab dekat sini ada sediakan makanan untuk yang vegetarian. So korang kena cuba guys. Cruise ni dah mula nak bergerak guys. So cruise akan berjalan waktu malam, and dekat waktu siang dia park sahaja dekat port tu. So keesokan paginya akan sampai dekat port Singapore lah. So korang boleh turun kalau korang nak, tapi kalau korang nak stay dalam kapal pun boleh, tak ada masalah. So kejap lagi Nisa nak pergi jalan-jalan lagi, explore cruise ni, and then just duduk-duduk tengok pemandangan dekat dalam cruise ni yang sangat-sangat best. Angin time malam dekat sini memang sejuk sangat, and best tau. Nisa dah pakai baju tebal pun still rasa sejuk gila kat sini. Okay guys, so ni adalah supper pula. So kalau supper, korang boleh pergi banyak kali. Tapi untuk breakfast, lunch dan dinner, korang boleh pergi sekali saja sebab dia kena touch dekat kad tu. So makan dekat sini 5 kali sehari. Dekat sini korang boleh tahulah location current korang dekat mana, and dalam bilik pun ada juga, korang boleh tengok. So waktu malam tak ada, Nisa tak ada buat apa-apa sangat pun, cuma banyak pergi jalan-jalan and ambil angin je lah. So malam pun memang still meriah lagi dekat sini, so korang tak perlu risau untuk bosan. Dekat sini ada juga spa, dan dekat sini ada surau. Korang boleh solat dekat surau, ataupun kalau nak solat dekat bilik pun tak ada masalah. Surau dia okey lah, sebab boleh muat dalam ramai orang pun boleh muat. Maksudnya ramai tu dalam macam 5-6 orang solat sekali pun still tak ada masalah.
And dekat dalam surau ni ada juga sediakan Quran dan sebagainya. So tak ada masalah pun untuk nak bersolat. Sebelum kita sampai dekat Singapore, Nisa akan turun Singapore nanti. So, before nak keluar daripada kapal, so Nisa pergilah jalan-jalan dulu, explore hari pagi macam mana kalau dekat sini. Sebab macam semalam, kapal kan tak bergerak. So, hari ni siang dapat tengoklah kapal tu bergerak macam mana. So, kita pergilah explore dulu sebelum turun Singapore. So, korang akan tunggu dekat sini lah untuk nak turun Singapore. Nanti korang kena isi ada form-form dia apa semua, and then before nak pergi kena pick up korang punya passport. Sebab tu yang RW tu penting, sebab semua detail apa yang nak kena buat, dekat mana apa semua ada dekat RW Daily tu. So korang kena ambil lah benda tu. Tapi kalau ada yang kena ambil, tapi ada certain tu dia letak dekat depan bilik. So korang tengoklah nanti. So Nisa tengok tadi dia punya cruise port dekat dengan marina. So maybe Nisa akan jalan area marina je lah kot. Ada jet. So Nisa akan jalan dekat area marina je lah kot. Dia punya apa mall dekat marina tu, Marina Bay apa semua, dekat area tu je lah. And Nisa pun tak tahu tempat makan sangat dekat Singapore, sebab kita orang lunch dekat sini pada pukul 12. Tapi since kita orang masuk balik pukul 3, so kita orang kena lunch dekat Singapore. So tak tahu nak makan apa, kejap lagi kita figure out lah macam mana. And ya, ni saya tengah tunggu untuk cruise ni betul-betul stop, and then kita sambung balik lah kita punya video dekat Singapore once dah sampai. So basically guys, kita dah settle dah, bukan settle, kita dah sampai
sampai dekat Singapore. So almost lah, tak stop lagi pun. So kejap lagi kita akan morning. Kejap lagi kita akan turunlah sekejap dekat Singapore. Dan sekarang ni dekat Tributes. Nama dia Tributes, dekat deck nombor 8. So kalau korang nak pergi turun dekat Singapore, so korang bolehlah pergi dekat sini. Tapi sebelum tu tadi pergi pick up passport apa semua. And then pukul 9.45 kita singgah dekat sini untuk tunggulah disembarkation untuk turun ke Singapore. Tapi dia bagi masa dalam pukul 9.45 tu gerak, and then dalam pukul 3 kena datang balik, naik balik. So yeah. Thanks for bringing your passport. Hello, good morning. Still bring your passport, sir. Thank you. Hello. Morning. Terima kasih. Thank you. Okay, so sampai-sampai Nisa beli McD ice chocolate blended dia, sedap gila. Okay guys, so Nisa dekat Sentosa, depan yang Vivo City tu. Tadi kan Nisa beli air kelapa. Lepas tu aunty dekat belakang tu baik gila, sebab dia beli banyak. Nisa beli satu item je. So dia bagi Nisa bayar dulu. So macam dekat Malaysia kan, kita tak tahulah, tak pernah jumpa lagi lah orang macam tu. So sekarang ni lawa gila view. Sumpah lawa gila. So dekat je Vivo City daripada kapal. So kapal kat belakang. And Nisa nak tunjuk view dekat korang. So dekat belakang tu lah Resort World Sentosa. Ni ada cruise. Ada cruise orang lagi tu, kita punya cruise. Parking kat situ. Ni lah dia punya port. Tapi kan dekat sini taksi mahal gila. Tadi kapal kan dekat situ je. Korang boleh nampak kapal kat belakang. Kita orang pergi kat sini kena $17. $17 tu dalam 50 lebih ringgit. Macam mahal gila kan. Okay guys, so kan tadi kan ni saya cakap ni kita punya kapal. Tapi ini bukan kita punya kapal, ni Royal Caribbean punya. So dekat atas tu ada cable car. So Nisa silap tadi, Nisa tahu ni kapal kita kan. Ni bukan. Ni Royal Caribbean. Sini kan, ni cafe dekat port Singapore tu. Tapi makanan semua tak boleh bawa dekat dalam. So kena makan kat luar.
either nak makan dekat tepi-tepi jalan, yang korang duduk-duduk kat tepi jalan tu, ataupun nak pergi dekat cafe ni. Cumanya dekat cafe ni tak boleh outside food. Outside food boleh bawa, tapi korang kena spend beli apa-apa dekat cafe ni at least $10. So untuk nak makan, Nisa terpaksa lah belilah gula-gula lah, air lah. Nisa beli Ribena tau, $3 satu, semata-mata untuk nak makan kat sini. And ni kelapa yang Nisa cakap Nisa beli dekat Vivo Mall tu. Nisa try Jollibee dekat sini. Nisa beli pasta dengan burger macam dekat Malaysia punya. Tapi guys, satu benda yang Nisa bangga, sebab Jollibee dekat Malaysia lagi sedap daripada dekat Singapore punya. Okay, sampai-sampai je daripada Singapore masuk bilik. So, dibagi masa lah dalam pukul 12 ke pukul 2 tah boleh masuk bilik balik. So, dah masuk-masuk tu terus lepak lah dekat bilik dulu sebelum continue explore dekat sini. Tempat yang Nisa nak pergi next ni adalah Zouk Beach. So dekat sini waktu siang dorang buat wayang, tapi masa ni Nisa rasa sebab tengah hujan, baru lepas hujan, so kerusi semua basah lagi. Sebab tu kot tak ada movie yang dipaparkan gitu. And malam dia akan bertukar kepada Zouk Club lah, which Nisa tak pergilah time malam. So Nisa explore dekat sini siang sahaja.
Okay, so dekat sini dia punya Zouk bar ke macam tu lah. Dekat sini ada pool and ada bowling yang glow in the dark dekat dalam tu. Nisa tak nak pergi dalam sangat, so Nisa record lah daripada jauh je. Untuk belah malam, diorang ada buat show teater tau. Tapi teater dia memang sangat-sangat best. Macam korang pergi tengok circus yang, Nisa rasa circus yang dekat luar pun tak se-best circus yang dekat dalam ni. Dia bukan kata circus, tapi show teater lah. Sangat-sangat best. And korang kena first come first serve. Sebab Nisa tengok ni macam full juga satu dewan ni. Nisa hari tu datang awal 15 minit ke 10 minit sebelum show Nisa masuk. So dapatlah tempat untuk tengok teater ni. Disebabkan kapal kita orang parking dekat tempat lain, so kita orang kena naik bas untuk ke tempat asal kita orang naik tu lah. So Reko tak tahu sekarang saya tukar nama jadi DKCT. Sebelum kita balik KL, adang-alang dekat Klang tu, kita orang singgah dekat restoran Kukus. So restoran Kukus ni Nisa pernah buat video sebelum ni. So kalau korang nak tengok, bolehlah pergi tengok dekat Nisa punya video sebelum ni. So ni antara apa yang kita orang order. Walaupun nampak macam banyak, tapi harga dekat sini memang murah-murah gila. So korang boleh try juga pergi dekat restoran Kukus Klang.
Itu sahaja guys. Thank you so much for watching. Bye.